raksasa. Raksasa datang! Raksasa datang. Raksasa bunda dah datang. Raksasa bunda dah datang. Pada satu hari, satu objek turun dari angkasa. Objek yang besar menjunjung ke bumi. Sebelum itu, seorang lelaki telah menjerit bahawa raksasa bunda telah datang ke bumi. Apakah ini raksasa itu? Objek yang turun ini bukan satu ilusi. Ia satu kenyataan yang ingin diturunkan. Objek ini berbentuk seperti sebuah kota yang besar, atau lebih tepat lagi, ia seperti menara Babel yang jatuh terlepas ke bumi. Maaf, Puan. Tentang lelaki yang menjerit raksasa bunda turun ke bumi itu, dia dirawat di hospital ni kan? Ya, tetapi dia dah hilang ingatan. Dia kata raksasa datang. Dia seperti mengacau, cakap benda yang sama. Raksasa? Bunda? Bunda? Saya ambil gambar barang-barang yang masa di hospital. Awak perasan sesuatu? Saya fikir, Puan Senjo, boleh saya pinjam kunci yang dalam gambar tu? Saya dah agak. Asuka, kau sampi. Baik. Dia seorang penulis. Selain dari itu, Hiroya Narumi juga pelakon dan pemilik rumah ini. Jadi, rumah besar ni kepunyaan Hiroya Narumi, ya? Pelakon terkenal tu. Betul. Kira-kira setahun lalu, ia hilang tiba-tiba. Tak siapa tahu ke mana dia pergi. Dan Bunda adalah nama raksasa dalam drama terakhirnya. Drama ini beri tajuk Drama Raksasa. Drama raksasa? Drama ini hampir dipentaskan. Tapi menurut kabar angin, dia tak suka kesudahannya. Jadi dia koyakkan skrip tu. Lepas tu barulah dia menghilang. Mungkin juga masih ada di sini. Hiroya Narumi adalah seorang pengamen ilmu hitam. Tak heranlah kalau dia suka benda-benda yang pelik seperti raksasa. Walaupun begitu, dia diminati. Setiap kali dia membuat persembahan, tentu dewan akan penuh dengan ribuan peminatnya. Kali ini, walaupun skrip dikoyakkan dan pementasan dibatalkan, namun raksasa dalam skrip telah menjadi kenyataan. Karya sini. Cuba awak tengok ni. Kenapa? Tengok ni, ha. Saya pelik lah.
Kenapa dia simpan maklumat tentang kita? Apa ni? Karya, boleh tak awak pergi seorang ke hospital tu dan bawa barang-barang tu? Ada perkara yang saya nak periksa. Baiklah. Apa? Raksasa itu dihasilkan dari alchemy? Begitulah laporan Karya. Menurut catatan harian Narumi yang mereka temui di rumah tu, Narumi pernah belajar ilmu alchemy. Kemudian dia telah menghasilkan raksasa itu. Alkemi? Alkemi itu apa? Ia seperti silam mata memakai air jadi minyak. Hah? Dan pada zaman pertengahan, orang-orang Eropah telah berusaha menukarkan besi kepada emas. Eloklah tu, saya nak pergi ke rumah. Kami semua sibuk, tak ada masa nak terangkan. Tengoklah dalam kamus ni ya. Mungkin Narumi tak puas hati dengan hasil imajinasinya, dan kemudian dia telah menjadikan imajinasi itu betul-betul hidup. Sebagai seorang penulis dan juga pelakon, dunia ni pentas baginya. Dalam diarinya ada tertulis rahsia mengalahkan raksasa itu ada pada anaknya. Saya tak tahu pun dia ada anak. Wah, Alkemi ni betul-betul dahsyatlah. Ada fenomena di kawasan pir raksasa benda telah muncul. Apa? Baik. Semoga. Sudah. Baik. Memang betul lah dia sedang membuat percubaan alkemi. Macam mana? Saya nampak. Awak dah boleh ingat dah? Tunggu. Lu tenang. Sekarang, cakap apa yang awak nampak. Ada pentas. Pentas? Ya, saya seorang pelakon. Dan Cik Narumi, dia yang mengajar saya tentang lakonan. Walaupun saya mengidap amnesia, seorang pesakit amnesia yang terkenal datang dari Jerman pada awal abad yang ke-19. Namanya ialah Caspar Hauser. Dan menurut cerita, dia adalah dari keluarga bangsawan atau dunia lain. Kewujudannya menjadi satu sensasi. Dah lama saya tunggu awak, Caspar Hauser. Awak adalah anak romantis. Pembukaan drama raksasa dalam beberapa hari, dan syarikat ini akan dibubarkan. Kenapa? Maksud saya, apa kita nak buat? Awak dah lama berlatih untuk hari pembukaan drama itu, betul tak? Akhirnya, seluruh bandaraya ini akan dapat menyaksikan kehebatan awak. Tapi Encik, tak ada yang perlu dirisaukan. Awak pergilah keluar ke bandar. Dan kita akan mulakan dengan latihan untuk hari ini. tirai dinaikkan dan seorang lelaki keluar sambil menjerit. Raksasa! Raksasa datang! Raksasa bunda datang! Bagus. Tembak! Tak berkesan. Sekarang, serang 3 arah. Baik. Baik. Seorang yang hilang ingatan, Caspar Hauser, akan jadi ibu kepada raksasa ini.
Awak tahu apa itu raksasa? Raksasa mempunyai sesuatu yang tak dimiliki manusia. Sesuatu yang di luar kemampuan manusia, seperti kekejaman dan penguasaan. Kami akan paparkan bagaimana raksasa itu boleh ditewaskan. Kali ini kita akan jadikan ia alat untuk manusia. Saya setuju, Tuan. Raksasa itu adalah satu makhluk yang begitu mengagumkan dan menakutkan. Dan semau ia wujud di dunia yang nyata. Saya mahu ia wujud. Pentas kecil ini hanyalah sekadar tempat latihan saja. Sebelum raksasa bunda itu muncul dan musnahkan semuanya, dan saya akan jadi pemerintah. Saya akan menakluki seluruh dunia ini. Saya akan jadi pemerintah. Untuk mendapatkan ibu, kami perlukan seorang yang pengidap penyakit amnesia. Tanpa ingatan, kegelapan yang menyelubungi hidupnya akan menjadikan fantasi ini satu realiti. Ia akan menjadi kenyataan di alam maya ini. Benih yang ajaib ini adalah tanda kepada manusia sebelum kelahiran. Inilah benih Baruque. Sekarang, hiduplah kamu sebagai raksasa yang ganas. Dan Baruque berarti keganasan. Kamu faham? Letakkan benih itu dalam balang yang berisi najis kuda selama 45 hari dan panaskan balang itu dalam suhu 451 Fahrenheit. Dan selepas itu, letakkan batang mangoragola tiap-tiap hari selama 40 minggu sebelum ianya hidup. Dan ia akan hidup menjadi raksasa bunda. Pementasan dah tamat. Dan kamu akan kembali kepada dunia kamu semula. Dan ini pentas kami. Dan saya akan rahsiakan kesudahan drama ini. Raksasa dalam drama ini tak patut tewas. Ia tak boleh tewas. Ia tak boleh tewas. Baiklah, Francois. Kamu akan menyimpannya. Kamu akan simpan rahsia bundar. Lepas tu, ke mana dia pergi? Saya rasa dia masih mengawasi bunda. Pihak tentera pun telah cuba untuk menghapuskan raksasa itu, bunda. Tapi serangan mereka langsung tak meninggalkan kesan kepada bunda. Dan kemudian, seorang tentera telah menjadi mangsa bunda. Tembak! Dan seorang lagi telah dipanah kaki. Seorang lagi menjadi mangsa ribut pasir. Inilah takdir bagi mereka yang berani. Sekarang, hanya seorang saja lagi yang tinggal. Dan pengamal alkemi sedang memasang perangkap untuknya.
Perangkap? Tuan Sinjo, apa dah jadi dengan Bundar? Awak bercakap dengan saya? Tapi awak ni siapa? Tadi awak bermimpi dan awak adalah Adrawendana, betul kan? Apa? Apa awak nak buat, ha? TPC atau Super Guards tidak wujud dalam dunia ini. Segala-galanya adalah gambaran mimpi awak. Awak siapa, ha? Ini adalah pentas. Pentas yang paling cantik. Tapi pentas ini, pentas yang kecil dan biasa. Ini bukanlah matlamat sebenar saya. Sekarang, dunia jadi pentas saya. Saya akan jadi penonton yang menyaksikan sebuah kisah gembira tentang kejatuhan dan kemusnahan manusia. Dan awak tak akan dapat menghalang saya. Narumi menyimpan rahsia Bunda dalam patung tu. Anak yang dimaksudkan tu, patung ni lah. Inilah dia. Kebenaran dah terbayang dalam cermin. Kenapa? Hah? Tengok. Betul! Acara mereka tak berkesan! Anamorphosis. Mananya gambar yang tersembunyi? Kenapa Encik Narumi menemukan kesudahan drama raksasa? Dia telah membayangkan Ultraman Dina sebagai penyelamat dan menyelamatkan dunia dari kemusnahan Bunda. Dan itu bukanlah kesudahan yang ingin dipaparkan. Pertarungan kali ini seolah-olah
saya mengalami satu mimpi. Dan masih belum sedar. Tuan tengok tu. Dengar sini. Sejak kejadian tu saya berminat dengan alkemi dan saya nak buat percubaan. Awak lupakanlah niat awak tu. Janganlah ketawakan saya. Saya betul-betul lah ni. Tengok ni. Dalam ni pun ada. Alah, apalah tak gunalah. Tak siapa tahu kemana Narumi menghilang. Orang yang berjaya menyatukan mimpi dan realiti. Apakah satu hari nanti dia akan muncul semula? Satu persoalan yang belum ada jawapan. Hey, hey, 走り出せ赤い地平線の彼方明日があるのさ